Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di forum kita pada hari ini yang bertajuk faktor-faktor yang mempengaruhi literasi bahasa. Untuk pengetahuan semua, literasi bahasa pada keupayaan seseorang membaca, menulis, memahami serta menggunakan bahasa berkesan dalam kehidupan seharian. Bersama saya pada hari ini ialah 4 orang trainer yang akan membincangkan faktor-faktor yang penting, iaitu faktor murid, guru, ibu bapa, sebaya dan juga persekitaran. Cakap. Baiklah, saya mulakan dengan soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor murid dalam mempengaruhi literasi bahasa? Terima kasih moderator. Faktor murid merujuk kepada ciri-ciri dalaman seorang pelajar tersebut seperti minat, motivasi dan kebolehan kognitif. Murid yang mempunyai minat membaca dan sikap ingin belajar akan lebih mudah menguasai kemahiran membaca. Selain itu, penguasaan kosakata serta pengalaman sedia ada juga membantu murid untuk memahami suatu teks itu dengan baik. Namun, jika murid kurang berminat ataupun tidak mempunyai keyakinan diri, mereka akan menghadapi kesukaran dalam literasi bahasa. Oleh itu, sikap dan usaha murid sangat penting dalam menentukan tahap penguasaan mereka. Terima kasih Widat. Seterusnya, apakah peranan guru dalam meningkatkan literasi bahasa? Terima kasih moderator. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk literasi bahasa. Contohnya, seperti kaedah pengajaran yang baik, seperti penggunaan cerita, permainan bahasa dan juga teknologi dapat meningkatkan minat murid untuk mempelajari literasi bahasa ini. Selain itu juga, guru juga perlu menggunakan bahasa yang betul ketika melakukan proses pengajaran supaya ianya menjadi contoh kepada murid-murid. Sikap guru yang sabar juga dan kreatif dapat memberikan galakan dan juga dapat meningkatkan keyakinan murid untuk membaca dan juga menulis. Kesimpulannya, keberkesanan pengajaran itu sangatlah mempengaruhi tahap literasi seseorang murid. Baik, kita teruskan pula dengan faktor ibu bapa. Apakah peranan ibu bapa dalam memupuk literasi bahasa anak-anak? Terima kasih moderator. Ibu bapa merupakan individu pertama yang mendidik anak-anak sejak mereka kecil. Mereka boleh memupuk literasi baca bersama anak dengan menyediakan bahan bacaan di rumah serta memberi sokongan dan juga galakan. Selain itu, komunikasi yang baik dalam keluarga juga membantu anak untuk menguasai bahasa dengan cepat. Jika ibu bapa kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran murid, perkembangan literasi mereka akan terjejas. Itu peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk habit membaca sejak usia awal. Terima kasih Aumi. Seterusnya, boleh jelaskan bagaimana rakan sebaya dan persekitaran mempengaruhi literasi bahasa? Terima kasih moderator. Sebenarnya rakan sebaya mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seseorang murid tersebut. Kerana apabila mereka berada di sekolah, murid-murid tersebut akan lebih banyak berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Jadi, jika rakan tersebut gemar dalam membaca, dalam menuntut ilmu, jadi murid tersebut akan terdorong untuk mengikut serta. Sebagai contoh dekat sini, apabila seorang murid itu melihat rakan-rakannya selalu membaca buku di waktu lapang, jadi mereka akan terdorong untuk melakukan perkara tersebut. Selain itu, aktiviti seperti perbincangan kumpulan juga dapat meningkatkan kemahiran literasi bahasa. Sebagai contoh lagi, murid akan menggunakan ayat lebih tepat ketika berbincang atau membentangkan idea. Namun, rakan sebaya juga boleh memberi kesan yang negatif kepada seseorang individu tersebut jika rakan itu menggunakan bahasa yang tidak betul
atau kurang dalam belajar, ia boleh memberi kesan yang negatif kepada seseorang. Sebagai contoh, penggunaan bahasa rojak atau selangau secara berlebihan menyebabkan murid terbiasa dengan struktur bahasa yang salah. Dari segi persekitaran pula, suasana yang kondusif seperti sekolah yang mempunyai perpustakaan, sudut bacaan dan akses teknologi yang lengkap akan membantu murid itu meningkatkan literasi bahasa kepada literasi bahasa. Sebagai contoh, murid yang mempunyai akses kepada bahan bacaan digital atau aplikasi pembelajaran dapat memperkaya kosakata dan memahami bahasa itu dengan lebih baik. Baiklah, sebelum kita mengakhiri forum ini, pada pandangan semua panel, apakah langkah terbaik untuk meningkatkan literasi bahasa dalam kalangan murid? Pada pandangan saya, langkah yang paling penting ialah murid itu sendiri perlu meningkatkan minat membaca dan perlu rajin berlatih, kerana tanpa minat membaca akan dianggap sebagai beban, bukan keperluan. Saya setuju dengan pendapat saudari Budak, tetapi pada pandangan saya pula, guru perlulah menggunakan kaedah pengajaran yang kreatif supaya dapat meningkatkan penguasaan literasi bahasa seseorang murid. Pada pendapat saya pula, ibu bapa perlulah memberi sokongan dan dengan menyediakan bahan bacaan supaya anak-anak ni dapat membina minat membaca sejak mereka kecil. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu perkembangan intelek dan sahsiah murid. Saya setuju dengan pendapat Oni, tapi daripada pandangan saya pula, persekitaran yang positif dan rakan yang baik sangat membantu dalam meningkatkan literasi bahasa seseorang murid tersebut. Hal ini kerana kedua-duanya memainkan peranan penting dan menjadi sumber pengaruh utama dalam kehidupan seharian murid-murid. Jika murid berada dalam persekitaran yang menyokong serta dikelilingi rakan yang mempunyai sikap positif terhadap pembelajaran, mereka akan lebih terdorong untuk meningkatkan kemahiran bahasa secara semula jadi. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan dalam mewujudkan suasana yang kondusif agar perkembangan literasi murid dapat diperpupukkan secara berterusan. Sebagai kesimpulan, literasi bahasa dipengaruhi oleh pelbagai faktor iaitu murid, guru, ibu bapa, rakan sebaya dan persekitaran. Semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan tahap literasi murid dapat ditingkatkan. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua panel dan juga kepada pendengar. Assalamualaikum dan terima kasih.